Penama. Penama bukan hak milik mutlak. Dia perlu dibahagi-bahagikan. Kena ingat tu. Penama mudahkan kita untuk keluar duit. Dan penama juga memudahkan kita untuk membahagi-bahagikan harta itu. Bukan milik kita. Berapa ramai orang Islam yang makan duit haram melalui KWSP. Idris, melalui tabung haji. Melalui penama-penama yang lain. Sama juga. Ada satu kes hari itu di mana arwah ini meninggal dan dia mempunyai share-share syarikat. Dia ada syarikat, 2-3 syarikat dia ada. Dia ada 2 syarikat. Tuan-tuan tahu syarikat itu saham yang ada di situ juga adalah merupakan harta pusaka. Kalau kita ada syarikat, 2-3 syarikat company kita ada, itu bila kematian kita, itu juga pusaka. Dan share yang ada dalam tu adalah milik dia orang. Katakanlah syarikat aku. Dalam tu ada share kawan-kawan kita. Itu milik dia orang. Yang kita ada berapa persen, itu milik kita. Tetapi penama dalam share itu adalah penama sahaja. Kadang-kadang share tu dia ada taruh penama-penama kan. Penama itu pun adalah penama saja, bukan hak milik mutlak dia orang. Dan ada juga kes di mana penama share itu, syarikat itu dipunyai oleh arwah. Dan arwah ni bagi share dia sedikit kepada kakak dia. Dan dia bagi share sedikit kepada mak dia. Dan mak dia, isteri dia 100%. Satu lagi syarikat. Yang lagi satu dia bagi pada kakak dia. Jadi bila meninggal arwah, share itu menjadi hak milik diorang. Itu betul, share itu memang diorang punya. Cuma penama yang ada di share itu bukan milik diorang. Ada satu kes hari itu sama juga. Bila mana arwah ini meninggal, pada masa dia hidup tu, dia cuma bagi share tu kepada kakak dan emak sebagai penama saja. Faham tak maksud saya? Dia memang letak nama tu. Kalau ikutkan memang dia punya. Tetapi arwah ni beritahu bahawa saya letak nama kakak Kak Long cuma sebagai nak memudahkan saja urusan. Sama juga kepada isteri saya untuk memudahkan urusan. Tetapi itu bukan korang punya. Dia dah cakap begitu. Pak meninggal dia. Jadi isu lah. Sebab apa? Pemegang share itu memang harta pusaka. Tetapi arwah ini telah bercakap bahawa itu sebagai penama saja. Jadi tak boleh buat apa-apa sebab tak ada pembuktian. Bila meninggal arwah, jadi isu. Jadi isu bila mana isteri arwah ni tak nak bagikan harta share itu kepada waris-waris yang lain. Begitu juga kakak. Dan kes ni bahaya. Sama juga kita beli rumah, loan kita tak lepas. Dan kita gunakan nama isteri. Supaya isteri punya loan tu clear, approve. Tapi nama tu nama siapa? Nama kita. Kena hati-hati dekat sini. Bila meninggal kita, rumah tu jadi apa? Pusaka. Tetapi andainya isteri ini berlaku tak adil, dia buat tuntutan, dia kata rumah ini rumah aku, bukan pusaka arwah suami, boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Rumah tu nama dia. Kena hati-hati dekat sini. Sebab itu kena ada buat satu perjanjian yang mengatakan aku menggunakan rumah ini, aku menggunakan nama isteri di atas rumah aku ini sekadar penama saja, nama saja. Boleh buat begitu. Kalau tidak, dia akan menjadi peperangan dunia ketiga. Kalau isteri ni dalam keadaan dia tak amanah, dia berlaku tidak adil, dia boleh tuntut je, betul tak? Kalau dia bawa kes ni ke mahkamah, mahkamah akan menangkan dia. Sebab apa? Dalam rumah tu adalah nama dia. Walaupun pada masa arwah hidup, mereka dah buat perjanjian. Perjanjian mulut ajalah. Mereka kata, nanti rumah ni abang guna nama kau tapi rumah ni abang punya. Cuma abang guna nama kau. Semua bayarannya abang yang settlekan. Bila meninggal arwah, rumah itu adalah pusaka. Kena faham sungguh-sungguh. Cuma dari segi perundangan, arwah ini akan kalah lah. Isteri akan menang. Tapi di akhirat besok, dia akan dituntut tentang keadilan.
isteri ni berdosa lah. Tu je.